Hari ni saya nak cerita sikit pasal pipe oil and gas. Kalau ikutkan statistiknya, tempat yang paling banyak failure berlaku ialah pada flange. Flange ni di kurang 30 ke 40% ataupun mungkin sampai 50%. Kemudian daripada flange, sambungan pipe ni. Kalau dia tak install properly ni, bolt ni tak ketat properly, tak equal uniform force ni pun dia boleh menyebabkan berlaku failure lah, sebabkan oleh installation proses yang tak complete, tak ikut standard. Tapi kalau ikut standard, insyaAllah dia memang okey. Tapi sebabkan oleh the first reason pipe failure tu berlaku ialah pada flange. That's why kami kat sini, saya di fakulti di mechanical UMPSA ni, kami buat kajian untuk mencari cara macam mana kita nak pantau installation of a proper flange, proper installation of flange. Kita nak pantau gap dia semasa installation, dan juga kita nak letak satu lagi lah, kita nak jadikan sebagai bolt ni sebagai sensor sendiri. Kita ada bolt ni, sebiji bolt ni. Bolt ni memang dah built-in sensor kat situ. Kita built-in sensor. Kita akan bawa bolt ni, kita akan buat testing dekat Batu Arang. Kita akan bawa bolt ni, kita pasang di test rig sebenar kita di Jezebel Sinar Berhad di Batu Arang, Selangor. Okey, sekarang kita ada dekat Batu Arang, dekat Jezebel Sinar Berhad. Ini Mr. G Cikian. Dia memang certified trainer untuk ECITB Global. Certified trainer untuk mechanical joining. Itu bolt kita bolt size 7-8 inch. Kita nak minta Mr. G untuk pasang dekat training jig ni. Nak tengoklah apa jadi lepas kita buat tightening. Dan ini black box kita, warna merah tu ialah black box yang mana kita gunakan untuk convert wavelength daripada sensor kepada bacaan strain. Ini satu lagi bolt size yang mana size dia satu suku, 1/4 inch. Okey, besar sikit daripada yang tadi 7/8 inch. Ini besar sikit, so dia besarlah sikit, banyaklah sikit bolt yang digunakan untuk pasang dekat flange. Ada 16, tapi saya pilih 2 je, satu letak atas, satu letak bawah. Tu Mr. G dengan pasang yang bawah tu. Memang kita apply kita punya bolt exactly that suitable location, dekat top dengan dekat bottom. Nanti kita akan tunjukkan result dia. Alhamdulillah memang kita dapat tengok real time data lah. Dan pihak Jezebel pun dia bagi suggestion suruh kita tinggalkan device tu untuk dia for any training. Dia boleh tunjukkan actual reading kepada para peserta training dia. Sebelum ni memang dia tak ada actual reading lah. Untuk strain value, we also can relate with the stress that experienced by each bolt.